Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini, bukan pagilah. Aku tak berani nak cerita malam. Malam aku ada je, tapi ni kali pertama aku buat video cerita seram dalam YouTube YB Daniel atau Daniel 1722. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang tengok. Sebelum korang tengok, korang like, share, comment and subscribe. Okay? Pada hari ni aku nak ceritakan satu cerita yang dinamakan masa tu aku balik rumah nenek aku. Okay, cerita dia bermula pada satu malam. Kami bergerak daripada rumah daripada pukul 8 malam, lepas maghrib lah, macam tu lah. Lepas maghrib kita orang gerak dalam pukul 8 macam tu kan. Kita geraklah ke kampung belah mak aku. Belah mak aku ni, kampung dia terletak di Seteng Hilir 5. Seteng Hilir 5, Jompol, dekat Negeri Sembilan. So siapa kalau tak tahu, yang alamat tak tahu tu, korang boleh type dalam Google lah, ataupun location, boleh type. Dan siapa yang tahu, tahulah kan. Tempat tu terletak di Jompol lah. Dia ada Seteng Hilir 1, Seteng Hilir 2, Seteng Hilir 3, Seteng Hilir 4, Seteng Hilir 5, Seteng Hilir 6, Seteng Hilir 7. Dia sampai 7 je. Dekat situ, sebab Felda tu dia kecil tau, tapi ramai orang duduk kat situ. Felda ni dia duduk antara tengah-tengah. Contoh sana Felda Alias, sana Shampoo. Maksud Felda Seteng Hilir ni kat tengah-tengah. Felda Seteng Hilir ni kat tengah-tengah. Maksud ni Felda Alias, ni Felda Shampoo ataupun Kampung Shampoo lah orang panggil. Dua-dua ni terletak di Negeri Sembilan. Nanti siapa tak tahu Negeri Sembilan kat mana, apa benda yang ada dekat Negeri Sembilan, nanti saya buat satu blog yang dinamakan Tour Negeri Sembilan. Tengoklah ada masa nanti, okey. Cerita ni pada pukul 8 malam kan, saya kata tadi. Pukul 8 malam. Cerita ni dihasilkan oleh saya sendiri. Ni kisah betul Kisah betul, bukan kisah tipu korang. Aku ingat lagi lah, dulu cerita ni memang aku cakap memang aku tak lupakan sampai bila-bila lah. Malam tu kita orang gerak. Masa tu kita orang pakai kereta Levina Almira Nissan. Kita orang pakai. Sebab time tu memang orang cakap tak boleh nak kawal lah. Time tu memang malam memang gelap kan. Kita sampai dekat Jompol dalam pukul 11 macam tu lah, 11.30 ataupun 11.30 kan. Kita orang sampai situ. Kita orang masuk satu simpang yang dinamakan Simpang Bahau. Siapa kau nak Bahau lah kan. Kau Bahau kan. Bahau, kau Jompol, lebih kurang dalam berapa meter tak pasti. Tapi memang boleh tahan jauh juga lah. Kalau nak masuk ke Seteng Hilir tu, nak sampai ke Bahau, memang jauh. Dia masuk jalan dalam. Jalan luar tak ada, dek. Dia memang kanan kiri sawit je. Kalau malam golap pula tu. Aku tak tahulah kenapa lah. Dan di situ kita orang nampak satu makhluk. Tapi tak pastilah tu makhluk ke apa. Dia gula-gula. Tu gula-gula kan. Kau tahu gula-gula apa. Dan mengembang bulu rumah aku, macam dia ada kat sini je. Time tu juga kita nampak benda tu. Tapi aku tak tegur, aku pandang. Tapi mak dengan ayah aku dia fokus kat depan. Sebab aku ada dua adik tau. Campur aku 3 adik-beradik. Maksud satu nama dia Awish, satu nama dia Lilisha, satu lagi aku, Daniel. Kita orang berangkat lah ke kampung kan, yang saya cakap ada gula-gula tu kan. Kita orang nampak makhluk tu. Dia sorok kan, cakap kan sawit kanan kiri kan. Dia antara sawit kanan kiri tu. Tapi aku tak pasti dekat mana. Dia nak masuk ke Seteng Hilir 5 tu. Korang ada, kalau korang pernah lah pergi ke Seteng Hilir 5, korang akan nampak pintu gerbang besar. Pintu gerbang besar kalau oren. Lepas tu ada satu polis tu, yang macam guard tu kan.
Dia ada kat situ, yang lama punya. Dulu ada, tapi sekarang dah tak ada lah. Sebab tak tahu kenapa. Tapi dulu ada. Dulu beroperasi lagi. Tapi sekarang dah tak ada dah. Dulu memang kalau kau nak masuk, kau kena jumpa dengan polis tu baru kau boleh masuk ke Balestier Hill. Tapi sekarang tak ada dah. Dia masuk je. Kalau pencuri nak masuk je. Dia tak ada atasan. Dan dekat situ lah, bahagian-bahagian situ aku nampak lah. Dan kita orang turunkan perjalanan. Masa tu Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban. Aku tak pasti lah Lepas tu kita orang sampai Setinggi 5 pada pukul, dekat pukul 12 macam tu. Pukul 12. Sebab jalan tu dia tak ada jauh mana. Dia dalam pukul 12 dah dekat pukul 1 macam tu kot. Tak silap aku. Kita orang nampak masa tu, kita orang nampak lembu colour putih berikat di satu pokok. Di dekat bahagian siapa yang pernah masuk Setinggi 5, dia mesti ada, kan ada dua jalan kan. Satu belah atas, satu belah bawah. Tapi kita orang selalu belah atas sebab belah atas senang. Kalau belah bawah tu dia banyak bonggol. Sebab masa tu kita orang naik kereta tu sebab takut nanti. Kereta tu memang berat gila. Memang aku cakap memang berat. Koma, jangan main-main. Dan dekat situ juga kita orang dapat lembu tu. Kita orang biar je lah buat tak tahu kan. Buat macam tak ada apa. Dan kemudian kita orang buat tak tahu je. Akhirnya hampa juga. Hampa tanya nenek aku, dia kata apa? Mak aku panggil mak. Mak terpunya lembu tu kan. Lembu panggil lagi. Orang nak buat video. Nak bagi ayam ke